Menyikap Diari 2025, tahun yang bukan sekadar meninggalkan kenangan tetapi juga luka. Deretan insiden tragis mencuri perhatian ramai sehingga mencetus perbincangan luas di media sosial. Benar Wan, ada yang pergi tanpa diduga, tak kurang juga yang terus berjuang hingga hembusan nafas terakhir. Akor kepada takdir yang telah ditentukan mengingatkan kita sekuat mana pun manusia, hidup ini pasti ada penghujungnya. Setiap tragedi ini bukan sekadar angka dalam laporan. Ia meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga mangsa dan air mata yang tidak mudah kering. Buletin TV9 edisi khas kali ini membawa anda kembali mengimbau tragedi paling menggoncang emosi negara sepanjang tahun ini. Mana ni? Lebuh Raya Elite. Lebuh Raya Elite. Pukul 8 saya buat sarapan, saya dengar letupan. Dan letupan tu terus ada gegaran yang kuat dan saya keluar dari dapur, saya terus nampak gelombang api. Jiran telefon bagi tahu rumah pipe gas belakang rumah terbakar. Waktu tu memang dah menggigil, dah tak tahu apa nak cakap perasaan. Lepas tu terus rushing dari kampung balik dengan husband. Kami cuba nak keluar tapi tak boleh. Mak saya warga emas kan, so dia tersungkur kat laman. Jadi kami masuk balik, kami berteduh kat dalam rumah lah, kat bilik air. Segala berlaku dalam sekelip mata. Kemeriahan pagi Syawal kedua yang diraikan umat Islam terhenti buat penghuni Putra Heights susulan tragedi letupan paip gas. Insiden yang tak terjangkau di akal ini menyaksikan api menjulang setinggi 30 meter dengan suhu mencecah 1000 darjah Celsius. Letupan turut membentuk sebuah kawah sedalam 32 kaki selain menghasilkan bahang panas dan debu. Dan jika anda dapat lihat di belakang saya, api sebenarnya sudah mula dapat dikawal oleh pihak bomba, tidaklah setinggi dan menjulang ke langit seperti pagi tadi. Saya kembali semula ke lokasi saya melakukan lintas langsung pada hari kejadian. Dan kawasan ini hanya beberapa ratus meter sahaja daripada kawasan kebakaran. Walaupun hampir setahun kejadian ini berlaku, namun suasananya masih segar dalam ingatan saya. Seperti ia baru berlaku semalam. Panasnya bukan kepalang, suasananya bukan calang-calang. Dan mata ini menjadi saksi bagaimana kedahsyatan insiden berkenaan mengubah ketenangan dan kegembiraan pagi Syawal menjadi trauma. Secara keseluruhannya, 81 buah rumah musnah sepenuhnya dengan kerosakan struktur melebihi 40%. Kawasan terjejas turut meliputi lokasi berhampiran termasuk Kampung Kuala Sungai Baharu dan Taman Harmoni. Punca tragedi dikenal pasti akibat keadaan tanah di bawah paip yang lemah dan tidak menyokong sepenuhnya struktur paip. Biarpun perit, penghuni yang ditemui memberitahu mereka kini sudah berlapang dada dengan ketentuan ilahi. Lokasi yang dahulunya ibarat padang jarak padang terkukur kini sudah berubah rupa. Projek rumah baharu yang didirikan kerajaan menjadi titik permulaan buat penduduk terjejas. Awal Disember lalu, seramai 18 keluarga menerima kunci rumah mereka, menggantikan kediaman lama yang musnah. Mungkin ini kita orang akan cipta memori yang terbaru balik lah. Cakap yang lama tu biarkan dijadikan kenangan kan. So yang baru ni kita bina kenangan yang baru untuk anak-anak dengan family apa semua. Macam tu lah cakap. Kira macam bersyukur lah dapat ada tempat berlindung lah. Tempat diorang ganti balik tempat kita orang apa semua. Tak boleh nak kata apalah. Kata nak nangis pun benda dah jadi kan. Fikir nak sihat dengan mak. Saya fikir masa tu saya nak sihat je. Nak sihat, nak kuat. Sebab anak-anak, kalau saya lemah, anak-anak down lah. Di sebalik musibah, insiden ini menyingkap sisi perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Bantuan dihulur dari seluruh pelusuk tanah air tanpa mengira bangsa, agama maupun warna kulit. Antara yang paling awal tampil membantu adalah Kuil Seri Maha Kaliaman yang membuka pintu rumah ibadat berkenaan sebagai lokasi pengumpulan bantuan dan tempat perlindungan sementara buat mangsa. Kita pun nak rasa nak tolong je. Masa tu kita ada kejauhan sedikit, 400 meter.
Masa yang meletup yang pertama kita nampak ada yang api je keluar. Kali kedua je meletupan yang besar bunyi. Masa tu kita pun hairan, lari je. Dalam 10 minit kita dah anggaplah apa tu dekat sana, berlakuan dekat sana. Kita sudi nak tolong je, tapi ada depan kawasan rumah je ada bunyi minta tolong. Semua orang minta tolong. Baik, tempat kita ada besar, luas. Kita buka je lah pintu untuk semua orang. Itu je kita buat. Kerana kita semua satu Malaysia dengan satu rakyat. Pagi 13 Mei lalu, satu episod hitam tercatat dalam sejarah Barisan Pertahanan Negara apabila 9 anggota pasukan simpanan Persekutuan FRU pergi tak kembali selepas menamatkan misi penugasan di Teluk Intan. Mereka terkorban apabila trak dinaiki bertembung lori muatan batu di Jalan Cikus, Sungai Lampam, Teluk Intan, Perak. Tragedi menyayat hati itu mengimbau insiden serupa 3 dekad lalu di Lebuh Raya Karak pada 1990 yang meragut nyawa 11 anggota FRU yang dirempuh bas ekspres. Kemalangan jam 8.30 pagi itu menjadi peristiwa yang tidak dapat dilupakan Sarjan Muhammad Parih Ali, 44 tahun. Beliau antara anggota yang terselamat namun mengalami kecederaan parah termasuk pendarahan otak serta tempurung lutut pecah di kedua-dua belah kaki. Masih dalam fasa pemulihan, kenangan jatuh bangun dan gurau senda bersama rakan sekerja ketika bertugas dalam Unit 5, FRU Sungai Senam masih segar dalam ingatannya. Saya tak boleh bercerita pun. Lebih memilukan nahas berkenaan meragut nyawa rakan baiknya, S. Parumal yang ketika itu duduk bersebelahan dengannya di dalam trak. Dengan dia saya selalu kat ofis kan. Standby 1, standby 2, memang rapat lah. Lepas tu yang lain-lain pun kita punya anak buah. Apa-apa akan jumpa dengan kita. Itu yang jadi tiga. Cuma tak boleh lupa semua. Sarjan Fadilah Abdul Rahman antara saksi yang melihat sendiri detik itu berlaku di depan mata. Ketika kejadian, dia memandu trak 5 tan di belakang kenderaan malang terbabit. Ujarnya ada mangsa yang meminta tolong dan meraung kesakitan, namun ada juga yang sudah pergi buat selamanya. Kalau anggota di dalam kabin, dia macam bertimpa-timpa sama sendirilah. Dia macam satu benda yang bergerak dan berlonggok di satu tempat. Kalau dari segi pemandu, Kopral Haris pula dia macam hampir nak tercampak keluar tapi tak tercampak lah sebab bahagian bawah dia tersekat lah kan. Dalam keadaan yang kita tak ada buat apa-apa di belakang, just bersembang-sembang, dan waktu tu tersedar ada dengar suara kawan je lah, dia bersebut Allah. Terus saya pun dah tak sedar. Bagi penolong pegawai penjaga Trop 5C, Inspektor Muhammad Helmi Ibrahim, kehilangan 9 anak buah dalam sekelip mata yang selama ini dianggap seperti ahli keluarga menjadi ujian emosi paling berat pernah ditempuhnya sepanjang berkhidmat dalam pasukan FRU. Sebab saya satu saja pegawai masa tu Trop C, jadi terpaksa untuk ambil panggil nama untuk cek kehadiran semua. Jadi awal kejadian tu saya tak kuat untuk berhadapan dengan semua anggota lah kan. Sebab kebiasaan ada yang arwah apa semua, sahabat yang meninggal pun beratur di hadapan. Jadi terbayang wajah-wajah arwah tu lah dan wajah-wajah sahabat yang pergi tu. Jadi dalam 3 ke 4 minggu saya ambil balik semangat untuk ambil panggil nama tu, rasa kuat sikit lah. Saya kini berada di lokasi tragedi yang menyebabkan 9 anggota FRU terkorban. Kalau dapat lihat di sini masih lagi ada kesan batu kerikil. Pastinya kejadian ini merupakan salah satu episod hitam buat negara. Perit menerima kenyataan kehilangan tempat bergantung. Nur Aini Samion balu kepada Sarjan Muhammad Roslan Abdul Rahim
mengakui pemergian insan yang menjadi tonggak keluarga itu telah merubah hidupnya 180 darjah. Hasil perkongsian hidup, pasangan ini dikurniakan 3 zuriat, termasuk seorang anak istimewa yang begitu manja dan rapat dengan suaminya. Serius lah. Tak ada satu hari pun saya tak menangis ingat Kak Arwah. Sebab saya sayang sangat kat dia. Dia lelaki yang baik lah yang pernah saya jumpa. Dia layan kerana saya yang annoying ni. Susah saya nak terima sebenarnya. Tapi kena reda juga. Lagi satu saya kena ingat, saya ada 3 orang zuriat dia, saya kena besarkan. Dan arwah sayang sangat anak-anak dia. Jadi saya kena teruskanlah. Macam mana arwah sayang anak-anak dia, macam tu saya kena buat. Sebab sekarang ni saya pengganti, saya lemak, saya lah bapa. Semoga roh semua wira yang terkorban ini dicucuri rahmat dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk terus tabah. Ucapan takziah dan sebaris Al-Fatihah kami hulurkan. Allahu Akbar. Malang memang tidak berbau. Siapa sangka perjalanan pulang sekumpulan mahasiswa ke kampus selepas meraihkan Aidiladha bersama keluarga berakhir dengan tragedi meruntun jiwa. Bas sewa khas yang membawa 42 penuntut terbabit kemalangan pada awal pagi 9 Jun setelah hilang kawalan lalu melanggar belakang kenderaan pelbagai guna MPV sebelum terbalik. Nahas berhampiran tasik banding Gerik Perak ini mengorbankan 15 jiwa, memisahkan sahabat dengan sahabat dalam satu perjalanan yang sama. Menceritakan semula kejadian, pelajar tahun akhir ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni dengan Kepujian, Abdul Wafi Kamaruddin berkata, segala-galanya berlaku terlalu pantas. Hentaman kuat itu menyebabkan dia tercampak keluar dari bas dan terus ke dalam longgang. Tu apabila saya sedar, saya tengok saya boleh kata antara yang terawal lah yang bangun daripada longkang tu, naik pergi bahu jalan dan saya tengok kebanyakan kawan-kawan saya dah terbaring, ada yang meraung sakit, ada yang dah senyap dan di situ saya cubalah untuk tolong seberapa banyak. Keadaan gelap dan huru-hara itu turut membuatkan rata-rata mangsa terpinga-pinga serta hilang arah. Masa saya tersedar tu, saya masih lagi dalam bas. Lepas tu masa tu macam dah memang gelap, totally gelap. Ramai dah macam mengerang kesakitan. And then saya tak adalah nampak betul-betul sebab memang selipar dah tak ada. Lepas tu berjalan dah kaki ayam, pijak cermin pecah. Lepas tu cermin mata dah hilang ke mana. Tragedi itu bukan sekadar meninggalkan kecederaan fizikal, tetapi turut merentap jiwa nurani. Hati mana tidak tersentuh sekiranya kehilangan rakan baik dalam sekelip mata. Memang agak terkejut lah kan, sebab kalau dengan mereka sendiri sebelum naik bas tu memang kami berbuat dululah sebenarnya. Memang berbuat salam dulu, tapi tak sangka kan benda terjadi, jadi memang agak terkejut lah. Kita orang memang sepanjang perjalanan tu kita orang tak tidur, kita orang berborak aje. Jadi kalau Izian tidur, ada jugalah dia terlelap apa semua. Tapi saya memang tak tidur. Memang waktu tu saya tak tahu keadaan mereka. Saya dah datang hospital, saya dah ada kat hospital Taiping. Baru saya dapat tahu yang kawan saya yang sebelah tu dah meninggal. Saya sedih jugalah sebab kita orang berborak apa kan semua. Tragedi ini turut menyingkap sisi peribadi mulia Allahyarham Nurli Syahira Azman. Namanya menjadi sebutan ramai kerana Allahyarham merupakan seorang hafizah Al-Quran. Keletah Nurli Syahira yang digambarkan sebagai anak dan adik yang sangat disenangi sentiasa dirindui oleh keluarganya. Rutin harian dia tu, dia seorang budak yang rajin. Dia suka balik rumah, dia tak suka pergi merantau mengikut kawan-kawan. Dia tak suka. Apabila cuti dia akan balik ke rumah. Dia suka mengemah rumah, dia suka masak di dapur. Dia rutin harian tu kita rasa dia tu menggembirakan ibunya. Jadi apabila kehilangan tu
ibu saya ni akan merasa sekarang ni Al-Quran ni lah akan membawa kita ke sana. Harta benda semua kita tak akan bawa. Kini selepas 6 bulan berlalu, pusara gadis ini masih tidak putus dikunjungi orang ramai yang menyifatkan pemergiannya sebagai husnul khotimah dan menjadi teladan yang dicemburui. Malah rumah keluarga arwah juga menjadi tumpuan pengunjung yang datang berziarah. Pengalaman kami tidak terduga lah. Yang datang itunya adalah jemputan atau kehadirannya adalah kesudian daripada hati kecil, tegak di hati. Allah penggerakkan menjalankan datang untuk melihat kebesaran Al-Quran di sini. Jadi kedatangan mereka adalah memberi satu kerahmatan, satu kebahagiaan dan rezeki pada kami yang tidak terduga selama ini. Tragedi tragis yang meragut 15 nyawa anak muda ini akan sentiasa tersemat dalam sejarah negara. Al-Fatihah. Misteri kehilangan 6 beranak akhirnya terjawab dengan tragis apabila mereka ditemui lemas terperangkap dalam kenderaan yang dipercayai terbabas ke dalam terusan di Sungai Korok, Citra, Kedah pada 7 Julai. Pasangan suami isteri bersama 4 anak berusia 6 bulan hingga 9 tahun ini dilaporkan hilang selepas gagal dihubungi ahli keluarga 2 hari sebelumnya. Lebih menyayat hati, anak sulung mereka Puteri Kishanur Izzat 12 tahun kini bergelar yatim piatu kehilangan keluarga tercinta dalam sekelip mata. Ayah cakap, kakak jangan sedih tau, nanti Walid tak tenang. Kakak jangan sedih, nanti Walid tak tenang. Walid tengok kakak daripada jauh je, cakap. Ogos lalu, penduduk Segamat Johor gempar susulan beberapa siri gempa bumi bermula 24 Ogos dengan kekuatan 4.1 dan 2.8 magnitude. Gegaran turut dirasai di Negeri Sembilan, Melaka dan Selatan Pahang. 3 hari kemudian, gegaran gesan lagi dan yang terakhir pada 3 November. Di Batu Pahat, 2 gegaran berlaku berturut-turut pada 30 dan 31 Ogos, masing-masing bermagnitude 2.7 dan 2.9 sebelum satu lagi gegaran berlaku pada 3 September. Mujur tiada kebalangan jiwa dilaporkan. 2 maut termasuk seorang bayi dalam nahas 4 kenderaan di Plaza Tol Bukit Kajang, Selangor selepas dirempuh lori pada 27 September. 7 lagi cedera dalam insiden tragik ini. Bayi lelaki berusia setahun 4 bulan ditemui tersepit di bawah kenderaan dan meninggal dunia di lokasi, manakala mangsa kedua menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kajang selepas 9 hari bertarung nyawa. 17 November lalu, satu tragedi mengejutkan berlaku di Sungai Kelang berhampiran pintasan Saluwa Ibu Negara apabila seorang lelaki K. Suresh hilang selepas dihanyutkan kepala air. Ketika kejadian, mangsa bersama 12 rakan pekerja sedang melakukan kerja penambahbaikan sungai itu. Kesemua pekerja berjaya diselamatkan bomba, namun nasib mendiang sebaliknya. 4 hari kemudian, jasadnya ditemui di perangkap sampah kampung Sungai Kandis Shah Alam sekitar 65 km dari lokasi kejadian. Episod duka terutama di penghujung 2025 terus mencatatkan peristiwa tragis. Dari kejadian tembak di kawasan tumpuan ramai hingga kes kelar membabitkan pesalah Juvana. Kami kembalikan ingatan anda kepada kejadian menyayat hati ini.
Pengunjung sebuah pusat beli belah di Seti Alam Selangor panik apabila 4 das tembakan dilepaskan sekitar jam 10 malam pada 8 Februari lalu. Suspek, seorang lelaki warga tempatan berusia lingkungan 30-an, dipercayai berang selepas ditegur pekerja pembersihan supaya mengalihkan barang yang diletakkan di kawasan kejadian. Pekerja itu cedera di kaki akibat terkena tembakan, manakala suspek meloloskan diri. Suspek yang meloloskan diri bagaimanapun maut ditembak selepas berbalas tembakan dengan polis pada awal pagi 16 Februari di Pulau Ketam. Tanggal 14 Oktober, sebuah sekolah di Bandar Utama Petaling Jaya menjadi saksi kejadian tragis. Seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun maut selepas ditikam berulang kali pada dada dan leher dalam perbuatan kejam yang mengejutkan warga sekolah. Hasil siasatan polis, suspek pelajar tingkatan 1 dipercayai menyimpan perasaan cinta terhadap mangsa walaupun mereka tidak pernah berhubung secara langsung. Masih lagi mengenai pesalah Juvana, kali ini melibatkan kes tak masuk akal yang berlaku di Batu Pahat Johor. Seorang kanak-kanak lelaki 6 tahun cedera di Kelar dalam kejadian sadis yang didakwa berpunca daripada permainan video dalam talian. Lebih meruntun jiwa, perbuatan itu dipercayai dilakukan abangnya sendiri yang baru berusia 10 tahun ketika mangsa sedang nyenyak tidur jam 5.30 pagi 27 Oktober. Siasatan mendapati suspek berang selepas telefon bimbitnya rosak menyebabkan kehilangan hampir 1 juta poin permainan Roblox. Ibu dan bapa kedua beradik itu turut ditahan reman selepas didapati mereka reka cerita kononnya kejadian berlaku akibat samut. 19 Oktober lalu di Kampung Sekolah Juru Pulau Pinang, suasana senja bertukar mimpi ngeri apabila 2 beranak ditemui mati dibunuh di rumah 2 tingkat mereka jam 7.30 malam. Allahyarham Saria Cik Him, 51 tahun, ditemukan di dapur tingkat bawah dalam keadaan mengerikan dengan kepalanya hampir putus. Manakala mayat anaknya Nur Afrina Alisha Abdul Rahim, 11 tahun, ditemukan dalam keadaan menyarap dan berleburan darah di tingkat atas. Suspek utama warga Nepal, Dinesh Kumar Mandar, 35 tahun, ditahan di pejabat imigresen ketika cuba melarikan diri ke luar negara. Polis percaya tindakan kejam itu didorong perasaan dendam dan cemburu suspek terhadap mangsa wanita. Satu pergaduhan di kawasan sawah di Kampung Pidatika, Jerlun, Kedah berakhir dengan tragedi apabila seorang pesawah berusia 45 tahun maut dengan kepala putus selepas ditetak adik iparnya. Suspek 38 tahun diketahui mempunyai sejarah rawatan psikiatri sejak 2021 akibat kemurungan, namun dipercayai enggan mengambil ubat dan menolak rawatan lanjut. Polis percaya suspek mengalami halusinasi sebelum bertindak ganas menetap mangsa. 1 November menyaksikan satu lagi insiden berdarah apabila seorang rakyat Malaysia ditembak 8 kali di sebuah rumah di Sungai Golok, Thailand. Mangsa Muhammad Fuad Fahmi Ghazali dari Pasir Mas, Kelantan menghembuskan nafas terakhir pada hari sama selepas bertarung nyawa di Hospital Sungai Golok. Kejadian dipercayai berpunca daripada hutang ribuan ringgit yang gagal dilansaikan mangsa kepada suspek yang juga bekas pemain bola sepak Kelantan dikenali sebagai Sob Tam. Keesokan harinya, suspek ditahan selepas tampil menyerahkan diri di Balai Polis Sungai Golok. 2 pucuk pistol turut dirampas. Seorang lagi individu masih diburu pihak berkuasa. Kalender 2025 juga menyaksikan beberapa kes berprofil tinggi dibicara di mahkamah sekaligus mencuri perhatian rakyat Malaysia. Mahkamah Persekutuan mengetepikan hukuman mati terhadap 6 bekas penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM kerana menyebabkan kematian tanpa niat pegawai Kadet Laut Zulfarhan Osman Zulkarnain 8 tahun lalu. Panel 3 hakim diketuai Hakim Besar Malaya ketika itu, Tan Sri Hasnah Mohamed Hashim, mengekalkan hukuman penjara 18 tahun yang diputuskan Mahkamah Tinggi. Pada 17 Julai, negara digemparkan dengan kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa, Papar, Sabah. Allahyarham ditemui tidak sedarkan diri di longkang berhampiran asrama sekolah sehari sebelumnya dan mengembuskan nafas terakhir ketika menerima rawatan di hospital.
Susulan tragedi itu, pada 9 Ogos, kubur Allahyarham digali semula untuk bedah siasat. Jabatan Peguam Negara kemudian mengarahkan prosiding inquest dilakukan bagi menentukan punca kematian. Mahkamah Coroner Kota Kinabalu menetapkan September tarikh mula prosiding inquest. Pada 20 Ogos, 5 remaja perempuan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu atas pertuduhan menggunakan perkataan mencela terhadap Zara Khairina. Ia menjadi kes pertama didakwa di bawah Seksyen 507C-1 Akta Kanun Keseksaan Pindaan 2025. Ibu Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin dijatuhi hukuman penjara 5 tahun setelah didapati cuai hingga menyebabkan kecederaan fizikal kepada kanak-kanak autistik itu 2 tahun lalu. Ismanira Abdul Manaf turut diperintah menandatangani bond berkelakuan baik selama 2 tahun serta cagaran RM3,000. Mahkamah Session Petaling Jaya juga memerintah wanita itu menjalani khidmat masyarakat selama 120 jam dalam tempoh 6 bulan selepas tamat hukuman penjara. Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holding Sendirian Berhad, Nasiruddin Muhammad Ali bersama 12 kepimpinan tertinggi kumpulan itu dijatuhi hukuman penjara 15 bulan. Sementara itu, 9 ahli wanita didenda RM4,500 setiap seorang atas kesalahan menjadi anggota pertubuhan yang menyalahi undang-undang. Kesemua tertuduh lelaki dibebaskan pada 7 November lalu selepas selesai menjalani hukuman penjara selama 13 bulan dan 10 hari bermula tarikh tangkap di antara 25 September dan 12 Oktober tahun lalu, manakala tertuduh wanita telah membayar denda masing-masing.